Sebab tu storytelling code ni dia. So guys, hari ni saya nak unboxing satu buku yang saya pre-order yang agak lama, dah dekat 2 minggu. Ini adalah buku The Storytelling Code. Memang special first edition yang saya pre-order. Saya pun tak sabar dengan buku ni. Memang saya tunggu lama dah buku ni. Saya ni boleh dianggapkan peminat jugalah. Peminat penulis ni. Buat saya ambil banyak ilham juga dengan video dia tu yang saya buat video macam ni. Kebanyakan lah yang lately saya ambil ilham daripada penulis ni. Siapakah penulis tu? Tunggu tak nak. Ya, inilah bukunya. Okey. Penulisnya adalah Farid Daniel dan Kautal Rosmal. Okey. Ini buku yang tentang ni lah, storytelling code, macam mana anda nak menjual barang yang lebih menarik, okey, menarik perhatian orang ramai. Macam mana nak bercakap dengan lebih berkesan. Boleh tengok kan? Saya pun tak tengok lagi. Ni hampa first lah tengok ni. Wish. So saya okey, menarik. Saya ingat tak ada gambar-gambar. Ada gambar ni kira okey lah. Kat belakang dia macam ni. So lepas ni saya harap saya dapat improvement saya punya skill dalam storytelling. Saya memang niat saya nak tambah skill baru, iaitu storytelling, dan bercerita dengan lebih baik dan lebih cekap dan menjual lebih banyak. Saya aim untuk menjual. Okey. Dekat sini dia tulis seni bercerita yang menukarkan perhatian kepada minat dan minat kepada kepercayaan, di mana kita dapat membina trust dengan hanya storytelling. Contohnya macam kita tengok Steve Jobs, member The Arwah, yang mana yang pergi event pelancaran yang iPhone tu, ramai sangat yang tertunggu nak tengok pelancaran tu. Sebab dia punya storytelling ni memang best. Dia selalu dia kutuk dulu masalah produk tu, kemudian dia tak tengah panjang pun, kemudian dia bagi penyelesaian dia direct terus. Saya pun macam teringin lah nak buat macam tu. Saya nak tiru macam Steve Jobs buat, dan nak tiru juga macam mana Kautal Rosmal buat. Saya suka konten dia. Itu yang saya tengah buat lah. Memang saya tengah nak apply pun. Kat sini pun Ahmad Faizal pun kata panduan pantas menjadi pencerita yang baik. Kot lah saya boleh bertambah baik kan. Sebab sekarang ni saya pun fokus kepada storytelling. Saya percaya skill storytelling ni memang satu senjata lah di dunia moden. Bukan senang nak bercakap dan nak bercerita. Bukan semua orang dapat idea yang baik. Sebab bercerita sebenarnya kita memerlukan pengalaman ataupun penyelidikan yang mendalam dan detail. Sebab tu storytelling code ni dia bagi formula lah macam mana storytelling ni dibentuk dengan baik dan dapat disampaikan dengan jelas. So saya pun tak sabar nak baca buku ni. Yang mana berminat juga dengan buku ni, sekarang pun tak ada orang beli lagi tau. Jomlah support lokal. Okey, support lokal dan supportlah penulis kita ni. Yang mana yang businessman kan, ataupun yang jual buku ataupun yang buat konten, belilah buku ni. Okey, serius, storytelling memang penting. Kalau tak percaya, hampa try lah. Try je barang laku ke tak. Kalau skill video memang best. Saya akui skill video saya boleh tahan, tapi cara saya cakap taklah hebat mana. Saya jarang dapat sale yang kebabum FYP, disebabkan saya percaya storytelling saya tak cukup bagus lagi. Itu yang saya nak improvekan. Sebab tu saya beli, saya invest tau semua ni. Macam ni pun saya invest. Ini untuk kewangan saya. Lebih-lebih lagi dalam segi mentality saya, memang saya nak ke arah kekayaan. So saya memang sanggup invest kepada ilmu yang dimana orang lain tak boleh tiru dan tak boleh curi. Contohnya macam skill storytelling. So kalau berminat dengan buku ni, boleh tengok dekat back kuning di bawah ni. Okay, let's go.